اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. بسند متصل الى الامام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا والmuslimin بعلومه في الدارين amin. Dengan sanad yang bersambung sehingga kepada Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau dan Allah memberi manfaat kepada kita semua dan umat Islam dengan berkat ilmu beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sambung pada hadis yang ke-7 sedikit sebelum kita masuk ke hadis yang ke-8. Hadis yang ke-7 mengajar kepada kita sewaktu kita nak solat, pastikan imam selesai dulu rokok baru kita rokok. Imam selesai dulu sujud baru kita sujud. Jangan sampai kita bergerak sama. Kalau imam Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, yang itu menghilangkan pahala jemaah. Kalau 4 rakaat, 4 kali rokok sama, setiap satu rokok itu hilang 27. Itu disebut dalam kitab Hasyiah At-Tirmizi. Jadi kalau kita semayang 4 rakaat, 2 kali kita rokok sama dengan tok imam, 2 kali kita lewat tok imam. Hak lewat dengan tok imam tu dapat 27. Hak sama dengan tok imam tu dapat satu sahaja. Jadi nak bagi dapat semua, setiap pergerakan daripada rokok yang tidak dan seterusnya, kita selesaikan imam tu. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, imam bunyi bar dan ra tu dah berbunyi dan dai dah sampai tempat sujud, baru kita bergerak. Itu yang terbaik. Yang sebahagian besar daripada jemaah sekarang dia macam ni, menghilangkan pahala jemaah. Kita datang jauh-jauh daripada rumah nak dapat pahala jemaah 27, dipotong pada rokok, dipotong pada i'tidal, dipotong pada sujud. Jadi saya sebut dah tadi, kalau 2 tempat kita serentak dengan tok imam, yang tu membatalkan sembahyang, iaitu takbiratul ihram dengan salam. Sementara yang baki lagi rokok i'tidal, hukumnya makruh dan menghilangkan pahala jemaah, disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj. Secara ringkas disebut dalam kitab Hasyiah Tirmizi secara terperinci tentang bilangan tersebut. Jadi mudah-mudahan kita mengaji hadis yang ke-7 ni, kita boleh balik praktik. Kita biar bagi imam selesai dulu. Hadis Bukhari menyatakan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Apabila imam telah rokok, hendaklah kamu rokok. Bukan imam sedang rokok, kamu rokok. Telah makna selesai dulu. Wa iza sajada, apabila imam telah sujud, bukan imam sedang sujud. Kalau wa iza yasjudu, sedang sujud. Imam telah sujud, fasjudu, baru kamu sujud. Maka 2 lafaz itu mengajar kepada kita, pastikan imam selesai baru kita bergerak, supaya kita dapat pahala 100% dalam solat berjemaah. Dan sebahagian makmum kita lihat tak mengamalkan ini di tempat kita, di mana-mana pun. Karena mungkin mereka terlepas pandang, karena mereka bergerak bersama dengan tok imam, merugikan. Itu kelebihan kita belajar ilmu. Antaranya kita ada bukti bahawa sahabat telah melakukan sedemikian. Sahabat kata apa? Kami tidak menundukkan belakang kami, melainkan setelah Nabi SAW sujud. Rasulullah dah turun sujud dah, baru kami menundukkan badan untuk sujud. Wallahu alam. Terus yang ke-8. Wa Sayyidina Abu Bakar an Abi Bakrin wa qala sallallahu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'allahu fi darin amin rabbal alamin. An Abi Bakrin an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 'allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu doa yang saya nak baca dalam sembahyang saya. Dalam sembahyang ni dengan erti sebelum bagi salam, selepas tasyahud akhir, itu satu tempat. Dan tempat yang kedua ketika sujud. Sama ada sujud pertama, kedua, ketiga, keempat terpulang. Biasanya orang letak pada sujud terakhir. Baik, sujud terakhir itu ada hadisnya. Bagaimana dalam kitab yang menceritakan seorang yang sujud ketika nak dibunuh, lalu baca doa dalam sujudnya, Allah Ta'ala hantar pembela dia. Disebut dalam kitab yang kita tulis. Hizbul Irasah tu ada cerita tu. Jadi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sahabat yang paling tinggi. Tidak ada seorang sahabat yang dapat menandingi kedudukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga disebutkan, jika ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman seluruh umat Nabi SAW, nescaya berat iman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyatakan, 1 hari dan 1 malam Abu Bakar itu lebih baik daripada seluruh Umar bin Khattab. 1 malam itu iaitu malam ketika bermalam di Gua Sur. 1 hari iaitu hari memerangi golongan murtad. Yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terlalu tinggi. Satu masa
Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, satu masa disebutkan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memberikan suatu peperangan Tabuk. Sayyidina Umar berniat dan menyatakan dalam hati dia, hari ini aku akan mengatasi Abu Bakar. Lalu dia memberikan separuh hartanya untuk disumbangkan pada peperangan Tabuk. Tetapi Sayyidina Abu Bakar memberikan keseluruhan hartanya, maka dia kata dia tak mampu untuk menandingi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni ada satu hadis yang lain. Rasulullah tanya, siapakah hari ini yang menziarahi orang sakit? Saya. Siapa yang puasa hari ini? Saya. Siapa yang ziarah orang jenazah orang mati? Saya. Siapa yang buat sekian-sekian? Saya. Maka Rasulullah tidak berhimpun segala kebaikan tersebut pada seseorang melainkan dia ahli syurga. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni kelebihan dia nombor satu, tidak ada dapat tandingan. Walaupun begitu, beliau mengaku sebagai orang yang melakukan kezaliman. Rabbi inni ataupun Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi akan diriku dengan kezaliman yang banyak. Orang paling baik mengatakan dirinya zalim, sedangkan dia bukan orang zalim. Begitu juga Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk orang zalim. Nabi Adam alaihissalam, rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam kata kami zalim. Jadi kenyataan zalim daripada para nabi, mereka adalah maksum. Kenyataan zalim daripada kekasih Allah Ta'ala sebenarnya adalah orang yang mahfuz, dipelihara oleh Allah SWT. Maka kita orang biasa mengambil pengajaran daripada hadis ni, kita perlu menyadari bahawa kita yang jauh lebih rendah, sudah tentu kita melakukan kezaliman yang banyak. Maka beruntunglah orang yang menyadari dia melakukan kezaliman dan dia minta Allah Ta'ala mengampunkan kezalimannya. Salah satunya doa yang dibaca dalam tasyahud akhir sebelum bagi salam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi, aku telah menganiaya, aku telah buat kesalahan terhadap diriku dengan kesalahan yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tiada sesiapa yang dapat mengampunkan akan segala dosa melainkan hanya Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka kurniakan kepadaku keampunan dari sisimu. Warhamni, dan kasihanilah daku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis yang ke-9. Hadis Jumaat diampun dosa seminggu. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'ah wa yatahharu ma istata'a min tuhrin wa yadahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baytihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsit idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jum'ati al-ukhra. Hadis ini menyatakan tidak mandi oleh seorang pada hari Jumaat, kemudian dia menyucikan apa yang dia mampu, kemudian dia memotong misai, potong kuku, mencukur bulu ari-ari dan sebagainya, memandi bersih, kemudian dia memakai minyak wangi, dia memakai minyak rambut, kemudian dia pergi ke masjid, dia tidak memisahkan antara makmum dengan makmum, tak mengganggu makmum yang lain, kemudian dia sembahyang apa yang mampu, sama ada sembahyang sunat, kemudian dia mendengar imam membaca khutbah. Ketika semua ini diamalkan, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya selama 1 minggu. Sama ada seminggu Jumaat yang lalu sehingga yang sekarang, ataupun hari ini sampai seminggu akan datang. Riwayat yang lain 10 hari ditambah lagi 3 hari. Maka amalan-amalan sebegini bila kita lakukan pada hari Jumaat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menggunakan keampunan dosa selama 1 minggu. 7 hari dosa dihapuskan. Sebagaimana hadis kelebihan orang puasa hari Arafah diampunkan dosa 2 tahun. Orang berpuasa hari Ashura diampunkan dosa 1 tahun. Orang yang mengamalkan beberapa perkara yang disebutkan di sini diampunkan dosa selama 1 minggu. Dan ada satu kitab lebih daripada 200 muka surat diceritakan tentang amalan-amalan penghapus dosa. Buat ni terhapus dosa, buat ni terhapus dosa. Ada kitab amalan-amalan yang menyebabkan Allah kasih kepada kita 700 muka surat. Ada kitab yang menceritakan tentang amalan-amalan yang memudahkan kita masuk syurga. Yang itu pun banyak. Jadi salah satu amalan penghapus dosa yang disenaraikan di sini, termasuk mungkin dalam kitab tersebut, ialah kita mengamalkan beberapa perkara tersebut supaya kita dihapuskan dosa selama 1 minggu. Dosa apa yang dihapuskan? Dosa-dosa kecil, kata ulama. Dosa besar perlu bertaubat. Ini salah satu daripada tawaran istimewa kepada setiap orang lelaki yang nak pergi sembahyang Jumaat. Pastikan dia pakai minyak wangi, pastikan dia mandi terlebih dahulu, pastikan dia tidak mengganggu makmum yang lain, kecuali kalau ada tempat kosong. Ada ruang kosong, dia mencelahi dengan sebab nak memenuhi tempat kosong tu. Yang tu tak apa.
yang tak, ataupun dia sebagai imam, dia mencelahi kerana dia nak pergi baca khutbah, yang tu tak apa. Ada beberapa pengecualian yang dikecualikan oleh ulama, boleh melangkah memisahkan antara orang lain, adapun dia tu orang yang terkenal, sebagai seorang yang dihormati dalam masyarakat, dia memang dibenarkan. Maka beberapa contoh tersebut disebutkan dalam syarah, bagaimana kita nak dapat keampunan dosa dengan kita mengamalkan beberapa perkara yang disenaraikan tadi. Hadis yang ke-10. Doa mustajab di hari Jumaat. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumul Jum'ah wa qala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'a illa a'tahu Allah iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Pada hari Jumaat ada satu waktu doa mustajab. Jadi setiap malam ada doa mustajab setiap malam. Sepanjang tahun seumur hidup. Tapi siang hanya sekali dalam seminggu. Itu hari Jumaat. Hari lain tidak ditawarkan sebegini. Jadi malam ada waktu doa mustajab setiap malam. Masa mana waktu hanya Allah yang tahu. Maka kita tiap-tiap malam jangan tak baca doa. Terutama sebelum subuh. Waktu yang paling diharapkan mustajab sepertiga malam yang akhir. Pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi sampai azan subuh. Itu waktu yang diharapkan mustajab. Maka setiap malam dalam hadis Muslim, siapa saja yang berdoa minta kebaikan dunia akhirat, bertemu dengan waktu doa mustajab, doanya pasti dimakbulkan oleh Allah. Itu untuk setiap malam. Adapun untuk seminggu sekali, iaitu hari Jumaat. Setiap siang hari Jumaat ada satu waktu doa mustajab. Bilakah waktu tersebut? Terdapat 42 pendapat dalam kitab. Saya sebut dalam syarah bahasa Arab. Cuma yang tu lain kali lah saya nak cerita. Cuma daripada 42 pendapat ini, pendapat yang terkuat dua, iaitu antara imam duduk atas mimbar sehingga selesai solat. Maka antara imam duduk dengan atas mimbar dengan selesai solat tu, kita nak dengar khutbah, kita nak solat. Maka pilihan yang disebut oleh ulama ialah antara dua khutbah. Waktu yang pertama yang merupakan waktu doa mustajab, iaitu waktu ketika antara khutbah pertama dengan khutbah yang kedua. Hanya seminit dua, masa tu kita baca sebarang doa, mudah-mudahan Allah makbul. Pendapat yang kedua iaitu selepas asar. Selepas asar tu ada kata selepas asar sampai maghrib, ada kata sebelum maghrib, sedikit masa sebelum maghrib. Yang penting antara asar ke maghrib, pendapat yang kedua yang juga kuat menyatakan waktu doa mustajab. Maka lelaki dan perempuan nak pilih waktu doa mustajab pada hari Jumaat, pilihlah sama ada ketika khatib sedang duduk antara dua khutbah, ataupun pilihlah antara selepas solat asar sehingga maghrib. Waktu yang 40 lagi ada dihuraikan sekian disebutkan dalam syarah. Wallahu alam. Terus. Perselisihan dalam perkara fiqh dibenarkan. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lana lama raja'a min al-ahzab la yusalliyanna ahadun al-'asr illa fi bani Quraidah وأدرك بعضهم العصر في الطريق وقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. Lam yurad. Jangan sembahyang. Nabi SAW ketika pulang daripada perang Ahzab, sebelum sampai saja di rumah, Malaikat Jibril suruh bersiap pula untuk keluar pergi perang dengan Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah yang menyokong tentera Ahzab. Maka bersambung terus peperangan Ahzab dengan peperangan Bani Quraidah. Jadi hari yang sama Rasulullah balik sampai di rumah, terus Rasulullah disuruh oleh Malaikat Jibril keluar untuk berperang dengan Bani Quraidah. Pasal Rasulullah beritahu kepada sahabat, Nabi SAW beritahu, jangan ada seseorang di kalangan kamu sembahyang asar melainkan pada perkampungan Bani Quraidah. Bila sampai tengah jalan masuk waktu asar, maka muncul dua kumpulan. Kumpulan pertama kata, kita salat di jalan kerana dah masuk waktu. Kumpulan kedua kata tak boleh kerana hadis sana juga Rasulullah suruh yang sana. Yang kedua pakai zahir hadis. Mesti sembahyang di sana walaupun dah lewat, walaupun dah habis waktu. Yang pertama mesti sembahyang, Rasulullah kehendaki supaya kita cepat. Kalau tak sempat sampai sebelum asar, sebelum masuk asar kita solat asar di jalan. Maka dua kumpulan muncul, satu kumpulan sembahyang di jalan, satu kumpulan sembahyang di perkampungan Bani Quraidah. Apabila diceritakan kepada Nabi SAW, Rasulullah kata dua-dua tu Rasulullah tak marah. Maksudnya perselisihan dalam perkara hukum, perkara furu', perkara cabang, perkara kecil sudah berlaku dalam Al-Quran, sudah berlaku dalam hadis, sudah berlaku zaman Nabi SAW dan sedang berlaku zaman kita sekarang. Perselisihan antara Syafi'i dengan Maliki, Maliki dengan Hanbali, Hanbali dengan Hanafi adalah perkara furu', perkara fiqh. Kau ni baca doa qunut, kau ni tak baca doa qunut, kau ni baca bismillah, kau ni tak baca bismillah. Maka
bagi mereka yang mempelajari hadis ini mendapatkan bahawa Nabi SAW mengajar kepada kita perselisihan dalam perkara cabang fiqh itu perkara ijtihad. Siapa betul dapat 2 pahala, siapa tak betul dapat 1 pahala. Jangan kita menghina dan mencerca dan menyalahkan dan membid'ahkan, menyesatkan orang yang hanya berselisih dengan kita dalam bab fiqh, dalam bab syariah, dalam bab baca bismillah, tak baca bismillah, baca doa qunut, tak baca doa qunut. Kerana Nabi SAW tidak menyalahkan para sahabat yang telah berselisih dalam memahami satu lafaz, iaitu jangan sembahyang seseorang kamu akan asar pada Bani Quraizah. Jadi dia ada tarik jalan-jalan yang pelbagai. Allah SWT sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad di kalangan kami beri petunjuk kepada jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami mana banyak? Ada ayat kata suruh ikut satu jalan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus. Kami ikut jalan itu. Wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Jadi dalam ada ayat Quran suruh ikut satu jalan, jangan ikut jalan yang banyak. Ada ayat Quran kata suruh ikut jalan yang banyak. Jalan mana itu mana? Subulana, jalan-jalan kami. Maka ulama menjelaskan jalan yang banyak itu dari segi fiqhnya 4 yang mu'tabar. Tauhid, dari segi tauhid, jalan yang dituntut hanyalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu pun ada 2, Asy'ari dan Maturidi. Imam Abu Hasan Asy'ari keturunan daripada Sayyiduna Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Mansur al-Maturidi keturunan daripada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu yang dikuburkan di Turki, yang Rasulullah singgah di rumah dia masa nak buat Masjid Nabawi. Jadi sahabat yang bernama Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, keturunan dia Abu Mansur Maturidi yang kita nak ziarah besok. Dua-dua Imam Ahli Sunnah ni keturunan para sahabat. Keturunan daripada Abu Mansur al-Asy'ari seorang, maka gelaran Abu Hasan al-Asy'ari. Itu yang dikebumikan di Baghdad. Keturunan daripada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat yang Nabi SAW singgah bermalam di rumahnya sebelum buat Masjid Nabawi dan kuburnya di Turki. Dia ni berkahwin, dapat anak, dapat cucu, dapat cicit, maka lahirlah Abu Mansur al-Maturidi daripada keturunan beliau. Jadi dua-dua Imam Ahli Sunnah ni bukan orang biasa, keturunan orang yang hebat, iaitu sahabat Nabi SAW. Allah sebut dalam Quran, wa kana abuhuma salihah, bapa mereka orang yang saleh. Di segi akidah, kita Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Di segi ibadah, kita salah satu mazhab yang 4. Di segi tasawuf, ada yang ikut yang pelajar cara Imam Ghazali, ada cara Imam Haddad, ada cara Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada cara Imam Sya'rani, macam-macam kita tasawuf dan ulama-ulama tasawuf. Yang itu juga termasuk dalam subulana, jalan-jalan kami. Selama mana dia tak bercanggah dengan kehendak kami, maka dia masuk dalam subulana. Sehingga kan ulama tasawuf menyatakan ibaratuna syatta wa husnuka wahidun wa kullun ila dzakal jamali yushiru. Ibarat kita pelbagai tapi matlamat kita satu. Ataupun disebut at-turuqu ila Allah ka nufusi bani Adam wa tauhid wahidun. Jalan-jalan kepada Allah Taala tu banyak macam banyaknya manusia. Tapi yang paling penting mereka adalah orang yang mentauhidkan Allah Taala. Ada kawan ni dia mendekatkan diri pada Allah dengan banyak sembahyang sunat, kawan ni dengan banyak mengaji, kawan ni dengan puasa sunat, kawan ni dengan sedekah, kawan ni dengan pergi haji umrah, kawan ni dengan berzikir, kawan ni dengan istighfar, kawan ni dengan selawat. Jadi mendekatkan diri pada Allah ni ada banyak cara yang disebut dalam Quran subulana, jalan-jalan kami. Maka jalan-jalan itu banyak, ada yang perselisihan yang tidak dibenarkan, ada perselisihan yang dibenarkan. Perselisihan yang dibenarkan, perselisihan Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar dalam menentukan siapakah yang nak apakah nak dilakukan terhadap tawanan Badar. Kau ni cadang bunuh, kau ni cadang diambil tebusan. Rasulullah terima dua-dua dan Rasulullah ikut yang ni. Quran turun sebelah ni. Itu namanya perselisihan yang dibenarkan. Perselisihan yang tidak dibenarkan, perselisihan Rasulullah larang tentera 50 orang atas gunung Uhud jangan turun walaupun apa pun terjadi dia pun turun. Perselisihan itu yang tidak dibenarkan. Jadi ada khilaf yang dibenarkan, ada ikhtilaf yang tidak dibenarkan, maka seorang ulama mengarang kitab tajuk dia Ikhtilaful Ummah Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, menjelaskan ada bentuk perselisihan yang dibenarkan, ada bentuk perselisihan yang tidak dibenarkan. Perselisihan dalam Quran, Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud, dua-dua dipuji oleh Allah Taala ketika menghukum kepada satu kejadian sebagaimana disebut dalam Quran. Jadi perselisihan yang dibenarkan, perselisihan dalam perkara furu' fiqh sebagaimana perselisihannya antara 4 mazhab, supaya kita menyadari, kita pegang pendapat ini, kita tidak menyesatkan dan membid'ahkan dan menyalahkan orang yang berpegang dengan pendapat yang sebalik daripada yang kita lakukan. Kita baca Yasin malam Jumaat, kita tak menyalahkan orang tak baca Yasin. Orang tak baca Yasin tidak menyatakan orang baca Yasin itu sesat dan salah.
Itulah perselisihan yang diajar dalam hadis, yang dipetik pada hadis, sehingga daripada hadis ini muncul kitab tajuk dia Al-Furu' Al-Khilafiyah. Beberapa contoh perselisihan khilaf yang berlaku dalam Quran, yang berlaku dalam hadis, yang berlaku dalam Rasulullah, sahabat, dan berterusan sehingga hari kiamat. Kerana nak menyatukan manusia dalam satu pendapat adalah perkara yang mustahil. Sebagai contoh, Quran kata salah satu quru', orang perempuan yang dicerai oleh suaminya hendaklah dia menunggu masa iddah selama 3 quru'. Quru' itu apa maksud? Pendapat pertama, quru' mana suci. Pendapat kedua, quru' mana haid. Maka kedua-dua pendapat itu menyebabkan muncul 4 mazhab. 3 mazhab kata suci, 1 mazhab kata haid. Maka kedua keempat-empat itu adalah betul kerana berdasarkan kepada ijtihad masing-masing. Wallahu a'lam. 12 terakhir. وعن مستجاب بسيقة malam yang akhir. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل آخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. Allah turun, mana rahmat Allah dekat dengan orang yang beribadat di sepertiga malam yang akhir. Jadi seperti malam akhir. Malam ni bermula daripada bila? Ada pendapat kata mula pada maghrib, ada ulama kata lepas pada isya. Pendapat terkuat dan kebanyakan ulama malam itu bermula dari maghrib, berakhir subuh. Maka maghrib ke subuh lebih kurang 11 jam. Bahagi 3, yang ketiga yang terakhir itulah disebut sebagai sepertiga malam yang akhir. Maka sepertiga malam yang akhir itu, sesiapa yang berdoa Allah nak mustajab, siapa nak meminta Allah nak bagi, siapa yang nak minta ampun Allah nak ampun. Maka 3 tawaran ini menunjukkan kepada 3 keperluan manusia. 1, dosa. Dosa ni perlu kita minta Allah cuci ampun. Yang kedua, keinginan dunia. Yang ketiga, keinginan akhirat. Maka kamu nak minta ampun, sila pilih waktu ni. Kamu nak minta keduniaan pun pilih waktu ni. Kamu nak minta akhirat pun pilih waktu ni. Maka ketiga-tiga ini ditawarkan pada sepertiga malam yang akhir. Semua kita ada dosa, kita minta ampun waktu ni. Semua kita ada masalah dalam hidup. Masalah peribadi, masalah suami isteri, masalah keluarga, masalah penyakit, masalah rezeki, masalah menega dan sebagainya. Minta Allah bantu selesaikan masalah pada waktu ini. Semua orang ada hajat, hajat kesihatan, hajat wang ringgit, hajat anak isteri, hajat dunia, hajat akhirat. Minta waktu ini. Maka ditawar di antara waktu doa mustajab yang disebutkan ialah setiap malam sebelum subuh. Tidak tak boleh bangun awal 1, 2, 3 pagi, paling kurang 60 saat sebelum subuh, 1 minit sebelum subuh untuk kita isi dengan istighfar, isi dengan berdoa, dan salawat dan salam, supaya kita termasuk orang yang setiap malam merebut tawaran ini untuk kita lakukan pada malam-malam yang kita jumpa. Kerana tawaran ini setiap malam sepanjang tahun seumur hidup. Hadis yang janjilah yang terakhir, yang ke-13. Satu lagi. 20 boleh? Akhir. Hadis akhir. Hadis yang ke-13, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menunaikan salat sunat subuh. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعة الفجر. Nabi SAW amat memelihara semayang sunat subuh 2 rakaat. Kerana 2 rakaat sunat subuh lebih baik pada dunia dan segala isinya. Hadis Imam Muslim. Dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyatakan dalam hadis dalam Syamil Muhammadiyah bahawa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sembahyang sunat subuh ini 2 rakaat ini, sama ada ketika bermusafir maupun ketika bermukim, ketika sihat maupun ketika sakit. Baris terakhir itu tak terjemah. Tolong terjemah Ustaz, bawah sekali tu. Tulis sambungan dia, maupun ketika bermukim, ketika sihat maupun ketika sakit. Jadi 4 waktu ini Rasulullah tak pernah tinggalkan sembahyang sunat subuh. Yang pertama waktu musafir. Yang kedua waktu sebaliknya, iaitu sedang bermukim di kampung ataupun di rumah. Yang ketiga ketika sihat. Yang keempat ketika sakit. Musafir pun sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Mukim pun sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Sihat pun sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Sakit pun sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Betapa berharganya dan pentingnya solat sunat subuh ini. Dan dikatakan oleh ulama bahawa solat sunat nawafil qabliyah dengan ba'diyah yang paling tinggi sekali kedudukan ialah solat sunat subuh pada pagi Jumaat. Yang kedua pada solat sunat subuh pada pagi-pagi yang 6 hari lagi. Lepas tu baru senarai yang lain, ranking yang lain masuk nombor 2, 3 dan 4. Nak mengajar kepada kita supaya kita berusaha boleh solat subuh setiap pagi, solat subuh kecuali kalau uzur.
2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih baik pada dunia dan segala isinya. Hadis Imam Muslim. Maka hadis ini mengajar kepada kita, kalau kita tidak uzur, usahalah supaya setiap hari dapat menunaikan solat subuh, sunat subuh secara sendirian, dan kalau lebih baik lagi diiringi dengan solat subuh secara berjamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.